Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi buat bancuhan untuk goreng pisang. Okey, mula-mula kita akan gunakan tepung beras. Ini ada tepung beras daripada Thailand, Golden Coins. Kemudian kita sukat lebih kurang 7 sudu besar tepung beras. Okey, masukkan ke dalam mangkuk. Nak rangupkan lagi pisang goreng ni, kita masukkan 2 sudu besar tepung jagung. Jangan lupa masukkan serbuk kunyit ataupun berwarna kuning, sebiji telur, garam dan juga air. Lebih kurang 1/3 cawan dulu. Kita kacau. Kalau adunan ni masih lagi pekat, boleh tambahkan lagi sedikit air. Pastikan air yang kita gunakan tadi tu air sejuk. Campurkan sehingga semua sebati. Kalau dia punya warna tu kurang menyelah, boleh tambahkan lagi sedikit kunyit ataupun berwarna kuning. Ni dia bancuhannya. Bila kita angkat tu dia tidak mudah putus. Dah siap dah. Kemudian ketepikan dulu. Seterusnya bolehlah sediakan pisang. Ni saya gunakan lebih kurang 10 biji pisang. Kalau pisang ni besar, boleh jadi belah 2 ataupun dibelah 3. Bila pisang ni dah pun siap dibelah, kemudian masukkan ke dalam bancuhan tepung tadi. Kemudian kita gaul-gaul bagi semua bahagian pisang tu tersalut dengan bancuhan tepung. Sambil tu dah boleh panaskan kuali pakai api besar. Bila minyak tu dah betul-betul panas, kita ambil beberapa sudu daripada bancuhan tu, kemudian angkat dan jatuhkan ke dalam kuali untuk nak jadikan serdak yang rangup. Kemudian letakkan pisang tadi lebih kurang 3 hingga 4 keping. Masa ni dah boleh belahkan api. Balik-balikkan pisang ni supaya semua bahagian tu akan masak merata. Bila dah nampak kecoklatan tu, bermakna pisang ni dah masak. Bolehlah angkat dan toskan minyak. Ulang lagi langkah yang sama. Ambil beberapa sudu daripada bancuhan tepung tadi. Kita angkat tinggi-tinggi, kemudian jatuhkan ke dalam minyak yang panas untuk nak hasilkan serdak yang rangup. Balik-balikkan pisang tadi sehingga semuanya masak merata. Bila dah kecoklatan tu, bolehlah angkat dan toskan minyak. Dah siap dah menggoreng pisang tadi. Sengaja nak buat pisang goreng pakai tepung beras dan juga tepung jagung. Dan dia punya sedap tu memang sangat rangup dan pisang pun masak sekata. Tapi kalau ada pisang nangka lagi sedap. Kalau nak buat frozen pun boleh kita goreng, kemudian masukkan ke dalam plastik bila dah sejuk. Simpan dalam peti beku. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.